Nak turunkan insulin resistan secara agresif dalam 3 bulan, ini plan tindakannya. Fasa 1, minggu pertama hingga kedua, detox sistem dengan buang terus gula tambahan dan makanan ultra proses. Fokus pada low carb, protein cukup dan wajib jalan kaki 15 minit tiap kali lepas makan untuk stabilkan bacaan gula. Masuk minggu ketiga dan keempat, kita tekan fasa keto. Hadkan karbohidrat hanya dari sayur hijau dan mula buat intermittent fasting 16 jam supaya badan mula belajar bakar lemak. Fasa pecutan bermula pada minggu ke-5 hingga ke-8. Kekalkan corak keto atau hampir karnivor dan mula angkat berat 3 ke 4 kali seminggu. Masa ni boleh buat high fat feeding maksimum 72 jam. Gunakan lemak sihat macam minyak zaitun, MCT oil dan minyak sapi untuk boost ketosis. Tapi pastikan elektrolit terjaga. Akhir sekali, minggu ke-9 sampai ke-12 adalah fasa metabolic flexibility. Buat carb cycling dengan sumber bersih macam ubi atau nasi untuk ajar badan guna dua sumber tenaga secara fleksibel. Syarat wajib, protein mesti cukup, tidur 7 jam dan jangan abaikan garam mineral. Dalam 90 hari, perut akan mengecil, tenaga lebih stabil dan sensitiviti insulin akan pulih. Cuma soalannya, sanggup tak korbankan tabiat lama untuk lebih sihat?